Akal ni antara sifat dia adalah sifat mengikat. Akal ni sifat dia sifat mengikat. Macam kuda liar tu kan, kalau kita tengok korban hari tu, lembu kan, nak jatuhkan dia tu, ataupun lembu yang tengah cemas tengok kawan dia kena sembelih, dia nak larikan diri dah kan, dia dah cemas tu. Kalau kita tak ikat apa jadi? Kalau tak ikat tu, kalau kita pegang kaki dia, kita kena seret. Banyaklah adegan tu kan. Itulah peranan akal, mengikat benda yang liar dalam diri kita. Bila kita liar, perempuan liar ke? Ada waktu-waktu kita ni bersikap liar sebenarnya. Waktu bila tu? Waktu kita kecewa dengan orang, kita marah, kita tak sabar nak satu benda tu tak dapat cepat. Waktu tu emosi datang tu macam tsunami lah, datang kat kita, tak ada ruang dah. Kalau tsunami tu kan datang kat kampung yang kecil, dah tak ada ruang dah nak lari tu. Macam tu sekali kita dah tak boleh berfikir dah waktu tu. Waktu tu lah kita kena duduk. Sebab tu Rasulullah kata waktu marah duduk, kalau berdiri duduk, kalau tak boleh juga baring kan, ambil uduk lah. Kenapa tu? Kenapa daripada berdiri kena duduk, daripada duduk kena baring, kena pergi ambil uduk? Nak bagi masa sebenarnya. Sebab nak berfikir ni kena bagi masa. Kalau kita tak bagi masa, waktu kita tengah marah, kita tengah kecewa, kita tengah tak sabar tu, waktu itulah kita akan buat benda-benda yang tak sepatutnya.